persaringan telah pun selesai dijalankan. Kini tibalah masa untuk kita ke Grand Finale Jalin Star Chef musim kedua. Jadi inilah dia 10 finalis Grand Finale Jalin Star Chef musim kedua. Assalamualaikum dan selamat datang ke Grand Finale Jalin Star Chef musim kedua. Hari ini kami berasa sangat-sangat gembira kerana berjaya menghimpunkan sebanyak 8 institusi yang berbeza untuk berentap di pentas akhir, iaitu daripada UiTM Puncak Alam, UiTM Pematang Pau, UiTM Dungun, IKTBN, Unisyams, UCB, College Vocational dan Taylor's University. Saringan yang kali ni hebat-hebat. Semua daripada background pensyarah yang berbeza. Semua ada idea yang berbeza. Semua kreatif lah senang cerita. Saya rasa diri saya ni macam cikgu diorang. Saya juri bagi nasihat sikit. Hasilnya berada di finale. Saya rasa ini pengalaman yang best sebab sangat-sangat berbeza dia punya level tu. Seperti biasa, daripada pihak juri, saya Syamil Halik mewakili Jalin selaku ketua juri pada hari ini, saudara Faiz daripada Idea Aktif dan juga juri jemputan yang istimewa dan juga sangat-sangat berpengalaman, Chef Syafiq Sharum. Alright, saya Syafiq Sharum. Saya bertugas di Grand Hyatt Dubai. Program yang sangat bagus. Saya rasa ia memberi impact dan memberi nafas baru pada generasi chef di muda di luar sana. Untuk hari ini saya nak tengok daripada segi rasa, persembahan, teknik yang betul dalam bidang masakan. Setiap kali anda masak, anda kena rasa. Dan bagi kami antara yang terbaik. Kita bukan saja mencari seorang tukang masak, tapi kita juga mencari star, seorang bintang. Jadi, penting juga untuk anda titik beratkan presentation di depan kami dari sudut plating dan juga persembahan diri anda selaku chef yang kita cari. Lega sebab dapat pergi final, boleh bawa nama sekolah sendiri. Lepas tu dapat banggakan ibu bapa. Happy dan bangga lah for myself lah. Dapat sampai ke final tu rezeki lah. Tema untuk hari ini, Malaysian Flavors of Tomorrow. Anda perlu menyediakan 2 hidangan, iaitu yang pertama appetizer dan juga main course dalam masa 120 minit ataupun 2 jam sahaja. Ready dengan tak ready sebab tempo training tu agak pendek. Waktu training tu macam agak terhad lah bagi saya. Pengalaman tu actually yang buat benda ni exciting. The experience dalam dapur tu yang buat nervous. Fun experience lah for me. Tidak lupa juga penggunaan produk-produk Jalin yang perlu anda gunakan sebagai satu daya tarikan di dalam hidangan anda. Kita bakal tampilkan terus pemenang-pemenang Jalin Star Chef musim kedua. Dan pemenang bakal membawa pulang di tempat ketiga RM1,000, di tempat kedua RM2,000 dan di tempat pertama RM3,000. Saya adalah salah seorang peserta dari KV seluruh Malaysia. Saya je seorang. InsyaAllah kalau dapat top 3, lagilah saya happy. Sangat saya lain sikit. Saya rasa macam boleh lawan ni. Sebab saya letak semua sama. Saya dengan diorang sama. Adakah anda sudah bersedia? Sedia. Pentas akhir Jalin Star Chef musim kedua dibuka sekarang. Saya rasa ini pentas akhir. Mereka perlu tunjukkan skill yang mereka ada. Nervous. Saya nak bersaing dengan orang lain. Musim pertama saya gagal dan untuk musim kedua ni saya nak cuba lagi. Para finalis dalam kiraan 3, 2, 1. Saya harap saya dapat top 3 lah untuk Jalin Star Chef ni. Mula! Menu yang saya bawa untuk final ni, which is daripada Borneo, namanya Hinava. Okay, kalau original Hinava ni, ikan tenggiri tu raw. Kalau yang saya nak memodernkan dia, saya jadikan dia fish mosaic.
So untuk main course, saya buat masak lemak cili api. First saya asal dari Negeri Sembilan. So saya cuba modernkan dari segi plating dan rasa lah. For the main course tu, actually normal kita masak lemak, kita masukkan daging. The idea is adalah kita masak dulu daging tu, which is using the sous vide method. Coat dia dengan coconut, kita pairkan dia dengan sos masak lemak tu. Dish ni pada yang sharingan lepas kan, saya cuba untuk upgradekan dia, bagi dia nampak macam lain, kita tukar sikit-sikit, inovasikan lagi. So tengoklah nanti. Memang kita all out lah training. Contoh macam dari pagi tu sampai malam, 12 malam macam tu dengan lecture apa semua. Diorang pun memang support, so memang saya lagi semangat lah. I felt that it's a really interesting way to showcase my creativity. Who on earth in their right mind would use cordial in their main course? Especially sasi. Usually people like just think of drinks, but if you know your flavors right, you can incorporate them into anything. Sangat-sangat bagus. Dia pun letakkan sasi ni as a pemanis juga. Jadi dia pairkan dengan something else yang menaikkan lagi kemanisan sasi itu dengan aroma. Alright chef, anda ada masa 10 minit lagi untuk baki pertandingan kali ini. Saya nak anda semua make sure 80% daripada produk anda telah pun siap. Tekanan semakin besar dan dapat dirasai di grand finale kali ini. Jadinya, adakah mereka semua ni mampu menyiapkan 2 jenis hidangan dalam masa 2 jam? Kita tunggu dan lihat. Banyak juga ada dugaan tu. Masa nak kerat bawang tu, terhiri tangan tapi tak rasa pun. Kita tengok, dagu gitu. Lepas tu masa nak blender pula, tak tahu kata speed dia dekat tengah dah. Lepas tu saya buka pula, macam. Tapi macam basuh lah. Saya punya stove tadi problem. Pilot dia selalu tertutup. So saya kena panggil banyak kali. Masa saya dekat situ dah terbuang banyak. Assalamualaikum. Salam, Pak Chef. Hari ni masak apa? Ketupat sotong dengan sate. Sedapnya. Fish roulade awak ada guna produk Jalin atau apa? Tak ada. Okey, banyak lagi. Tinggal tunggu ayam. Tinggal tunggu ayam je. Lepas tu dah? Dah boleh balik? Belum lagi. Belum lagi. Yang ini pula main course. Yang mana kita buat mi udang ni original satu patung dengan mi udang. Dan guna lobster. Wah. Kesemua ke-10 tu semua sangat-sangat layak sebab kita bagi 2 jam dan semua gunakan masa itu dengan sehabis baik. 2 jam masa diberi. Apa awak hasilkan kepada kami? Saya hasilkan fish mousse and serve with sauce, masak lemak sauce. I'm not using any of this because I already brought my own. And I'm using Jalin products other than this. Kreatif. Saya tengok ada seorang peserta wanita ni, dia datang dengan penuh confident. Dia deliver dengan sangat bagus. You know, bila dia masuk dapur je nampak tersusun cantik, siap ada kertas. 5 minit dia nak buat apa, 10 minit nak buat apa, dan kita rasa dia boleh pergi jauh. Nyonya Laksa ada tauco Ada. Okey, cordial pakai? Cordial pakai. Sedap hari ni pakai cordial macam Ada. Tu dekat bahagian Hinava lah. sebelum ni kita tak banyak nampak penggunaan cordial. Jadi hari ini saya rasa hampir 50% yang menggunakan cordial Jalin secara kreatif lah, sehabis baik. Awal-awal tu start dia okey. Dia start kacau bila pulut sotong tak masak. Maybe sebab oven tu ramai orang pakai. Wellington pun sama. Oven tak cukup panas sebab ramai yang pakai. Dalam dah masak tapi keras dia still tak cantik. Sebab temperature dia rendah tapi lama. Dua jam masa yang diberikan sudah hampir tamat. Tekanan ni makin dapat dirasakan. Jadinya, adakah mereka semua ni mampu menyiapkan kesemua hidangan dalam masa yang diberikan? Kita tengok. Alright chef. Masa dah hampir tamat. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangan semua. Dunia kulineri ni keras. Tapi dengan semangat juang yang ada, saya yakin yang diorang akan mampu teruskan kejayaan ini. Yang penting kena ada semangat juang tinggi dan juga passion. Appetizer, saya bawakan ketupat sotong, sambal tauco, main course pula sate tenderloin, coconut tapioca cake, lychee cucumber and onion pickle. Okey lah, combination pun okey. Suka you visualkan ubi kayu ni kan dengan nasi impit. Sedap. Saya rasa macam situ adalah salah satu inovasi sebab ramai orang makan sate dengan nasi impit, tapi saya buat coconut tapioca cake dari ubi kayu. Saya menghidangkan jalin marinated beef, serve dengan masak lemak sos, potato and pumpkin cake dengan santan puri. Untuk appetizer pula, creamy sweet and fish roulette with otak-otak fast. And then for the sauce, kita ada creamy sweet and sour sauce. Saya sedikit kecewa sebab awak pakai benda yang sama dari seperingkat saingan. To be honest, your labu tak ada rasa sangat labu. Sebab kat labu tadi dah kurang rasa. Edible, macam boleh telan, tapi macam mana rasanya aku nanti tu tak jumpa. Walaupun komen juri agak ada positif, ada negatif, tapi we have to trust the process lah. Appetizer ni sate, dalam tu kita buat sate, cuma kita inovasikan antarabangsa punya makanan, kita fusionkan, dalam tu kita buat cube. Saya rasa awak dah menggunakan tema yang sangat baik pada grand finale ni, yang mana kita mencari taste of tomorrow. Untuk main course, saya buat fish mousse, ada 2 layer. Bahagian luar saya campur dengan masak lemak, dalam saya campur dengan tauco dan ada pucuk ubi dalam tu sekali. Cuma awak punya main course kan, saya macam rasa dia punya combination tu macam tak sampai lah. Appetizer saya ialah Hinava seafood mosaic with bambangan emulsion and laksa Sarawak sauce. Untuk main course saya, untuk protein, saya ada buat botok-botok herb crusted. Ni antara appetizer dan juga main course yang kita orang very impressed lah. Hinava adalah salah satu makanan yang paling famous kat Borneo dan awak deliver Hinava tu dengan sangat baik. Tahniah. Walaupun feedback juri tu bagi semua positif, tapi bagi saya macam not good enough lagi yang saya buat hari ni. Untuk main course, kita ada salmon Wellington. First layer, kita ada crab petai. Petai tu saya blend dan saya tapis betul-betul untuk get the colour. Saya akui awak ambil pendekatan yang inovatif yang sangat bagus, which is awak ketengahkan Wellington. But the issue is here, orang nampak sini. Apa yang awak rasa? Dia undercook. So today for the appetizer, we have a pan-seared sea bass with a ring of barley jelly. So for the main course, the main is Marmite chicken, but it's made with Jalen products. There's no Marmite inside. Sorry to say, but your chicken is a bit dry. It's supposed to have a sauce that we can eat along together. Sedih lah. It's not exactly what I wanted to present, but it's also a lot of factors lah. Main course ni lamb rib. Lepas tu saya disajikan dengan kari mamak sauce. Deliver masakan lamb tu ada part yang tak masak kat situ. Sebab kalau dekat situ, competition ataupun pertandingan di luar sana, mereka akan direct cakap awak punya lamb tak masak dan directly kita tak boleh nak judge. Main course kita buat patin asam pedas. First touch kita buat ubi getuk, tapi dekat topping dia tu topping mayonnaise dengan sambal belimbing lah. Bagi saya, kenapa perlu ada 2 starch? Awak dah ada potato, lepas tu awak nak kena awak letak lagi pumpkin kat bawah. Dia macam berpuas hati kat Yalah, kita ambil positive things kan. Kita menerima apa yang baik, kita just improve je untuk ke depan. So apa yang saya buat hari ni adalah sata toast and tolok lada. Untuk main course saya buat rendang, baked chicken. Dalam tu ada kuas rendang. Syafiqah, awak buka mata kami tentang penggunaan produk-produk Malaysia dekat Nabingan. So bila saya makan produk awak, makan dishes awak, saya boleh nampak Malaysia on plate kat situ. Saya daripada awak masak sehingga ke awak punya plating, saya nampak karakter awak menyelah. Saya nampak awak
dalam pinggan tu. Okeylah, kita boleh nampak ini ada kelebihannya kat sini, ini ada kelebihan kat sini. Jadi kita agak sukar nak balance kan, faham tak kalau dari segi itu. Tapi alhamdulillah dengan kita punya professionalism, kita dapat peserta terbaik untuk Jalin Star Chef musim kedua tahun ini. Jadi guys, macam mana? Okey semua? Semua sudah buat yang terbaik? Alright, jadinya untuk pengetahuan anda semua, Jalin Star Chef kali ini, juri bukan saja menilai dari segi sedap ataupun tidak masakan itu. Tetapi juri juga menilai dari segi plating, presentation mereka di hadapan juri dan juga penyediaan masakan. Jadinya saya pun dah tak sabar nak tahu siapa pemenang ni. Jom, let's go! Kali ini remaja melalui kerjasama dengan fakulti UiTM dan juga rakan niaga kita, rakan utama kita yang 2 tahun bersama dengan kita nak lahirkan lagi another talent into the Malaysian industry tetapi dalam bidang culinary dan gastronomi. Harapan saya is not that high and it's not that very low lah. Cuma yang saya harapkan adalah yang terbaik. Menang kalah tu adat. Yang penting saya gain new experience and also learning. Menang tak menang tu belakang cerita. I'm hoping that after this competition, saya boleh gunakan pengalaman ni to go further. Dengan apa yang saya buat, saya puas hati lah dengan apa yang lecturer saya ajar. Saya layak pun disebabkan usaha yang dia ajar dekat saya. InsyaAllah kalau ada peluang, saya akan rebut gelaran top 3 tu. InsyaAllah. Irfan akan mulakan terlebih dahulu untuk mengumumkan pemenang Sagu Hati. Setiap pemenang Sagu Hati akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM500, sebuah plug dan juga satu apron eksklusif Jalin Star Chef. Sagu Hati yang pertama disandang oleh Muhammad Muizuddin Akil bin Mustafa dari UiTM Terengganu Kampus Dungun. Muhammad Afiq bin Arifin dari Uni Syams. Nasrullah bin Syamsul Bahri dari UiTM Pulau Pinang Kampus Permatang Pau. Danish Adam bin Muhammad Azwar dari UiTM Puncak Alam. Nur Zalika Nadiah binti Zainon dari College Vocational Sungai Petani 2. Yang masih tinggal di hujung sana, kita ada 4 kuntum bunga dan seekor kumbang. Honestly, after all that I've been through, I want to win. I just want to win. Can we? Yeah. Harapan saya harap dapat top 3. So kalau tak ada rezeki tak apalah. Saya berharap kat situ lah. Saya harap saya dapat dalam top 3 juga, insya-Allah. Baik, kita nak ucapkan tahniah kepada yang seterusnya. Noh Syakif Mikael bin Abdul Halim dari Institut Kemahiran Tinggi Balai Negara Alor Gajah. Sagu Hati terakhir pada hari ini. Kita nak ucapkan tahniah kepada Cassandra Jesely Daniel dari Thales Culinary Institute. Bidang kulineri ni, saya rasa senang je nak jadi chef sebenarnya. Cumanya ciri-ciri dan identiti yang kita nak sebenarnya di dalam chef itu supaya kita dapat hasil yang lebih baik pada masa akan datang, iaitu chef itu sendiri. Kita ada satu anugerah khas juri. Anugerah ini diberikan kepada seorang peserta yang berjaya mencuri perhatian para juri melalui semangat juang, kreativiti, disiplin serta potensi luar biasa yang ditampilkan sepanjang pertandingan. Kita nak ucapkan tahniah kepada Cassandra Jesely Daniel dari Thales Culinary Institute. Memperkasakan wanita dan diorang pun dah buktikan yang wanita mampu berjaya dalam bidang kulineri. Kalau tengok dekat luar sana, chef-chef banyak lelaki. Tapi hari ini mereka dah buktikan yang mereka mampu berdiri sama tinggi dengan chef-chef lelaki kat luar sana. Tempat ketiga bakal membawa pulang wang tunai RM1,000, trofi dan juga chef jacket eksklusif. Dan pemenang tempat ketiga Jalin Star Chef musim kedua ialah
Nur Ainun Maisarah binti Abdullah dari University College Bestari. Alhamdulillah puas hati. Sebab walaupun tengah rushing, banyak benda jadi, tapi saya boleh buat yang terbaik. Dapat banggakan ibu bapa saya, termasuk lecturer saya dan sekolah saya di UCB. Juara Jalin Star Chef musim yang kedua bakal mau pulang wang tunai RM3,000, trofi dan juga chef jacket dan apron eksklusif dari Green Chef. Kalau ada rezeki adalah, kalau tak ada, saya okey je sebab saya pun masuk competition sebab nak gain experience juga. Saya tak kisah pun dapat nombor 1 ataupun nombor 2, tapi at least kita orang datang dari jauh, penat, training apa semua, dapat membuahkan hasil tu macam bersyukurlah dapat mengambil lecture. Dengan pungutan mata 93.3%, juara Jalin Star Chef 2026 musim yang kedua disandang oleh Nur Syafiqah Nazura binti Muhammad Syakawi dari UiTM Dungan. Perasaan memang happy teramat sangatlah, and memang saya sebab atas pentas tadi. Hampir nak menangis macam tahan-tahan, sabar dulu. Memang happy lah nak nampak muka lecturer dekat bawah tu semua. Sebab dapat balik balas jasa diorang, penat, lelah diorang, train saya apa semua. Dan Alhamdulillah. Dan tempat kedua disandang oleh Azira Zulaika binti Hasan dari UiTM Puncak Alam. Harapan saya harap dengan program ini kita dapat menghasilkan ramai lagi chef-chef muda yang sebenarnya diorang tak sangka pun diorang boleh buat benda tu. Dan saya mengharap ini adalah satu motivasi untuk chef-chef wanita di luar sana. Ini adalah satu titik permulaan untuk wanita-wanita di luar sana mengambil ia sebagai satu inspirasi dan juga motivasi. Okey, maka dengan ini tamatlah sudah Jalin Star Chef untuk musim yang kedua. Tahniah kepada juara kita kali ini iaitu Nur Syafiqah Nazura binti Muhammad Syakawi. Jadi kepada pelajar-pelajar kulineri di luar sana, teruskan berusaha dan teruskan menghasilkan masakan-masakan hidangan yang lebih menarik di luar sana. Jadi saya dengan ini Jalin Star Chef musim kedua mengundurkan diri. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.